Ketidakcakapan Kerajaan Pahang, punca komplikasi isu charge tol jalan utama Genting Highlands. Demikian kritikan keras seorang pemerhati terhadap isu charge tol jalan utama tempat peranginan berkenaan yang sehingga kini diperkatakan tanpa sebarang kata putus seolah-olah pegawai-pegawai Kerajaan Negeri Pahang hanya goyang kaki dan makan gaji buta. Tegas pemerhati menurut Akta Jalan, Parit dan Bangunan Akta 333. Jika terdapat sebarang pembangunan dilaksanakan, maka perkara tersebut haruslah selari dengan garis panduan pihak berkuasa tempatan PBT. Justru katanya segala pembangunan termasuklah berkaitan kemudahan infrastruktur jalan raya seperti sistem saliran air dan elektrik didakwa kembali semula pada tanggungjawab kerajaan negeri. Terdahulu salah seorang pemilik tanah di Genting, Datuk Koh Siew Kim, tampil menjelaskan kekeliruan berhubung dakwaan pihak Genting mengenai jalan utama dari Genting Sempah hingga ke puncak Gunung Ulu Kali merupakan jalan persendirian. Tegasnya dakwaan tersebut bercanggah dengan Undang-Undang Malaysia, khususnya Akta 333, Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172 serta Kanun Tanah Negara. Dakwaan ini sebenarnya untuk mengerilukan pihak berkuasa dan memperbodohkan orang ramai. Kerana dakwaan ini bercanggah dengan Undang-Undang Malaysia. Khasnya Akta 333, Akta Jalan Pengangkutan. Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa. Dan juga Kanun Tanah Negara. Siew Kim turut mendedahkan bahawa pada tahun 1976, pihak Genting sendiri telah membuat permohonan pecah sempadan melalui borang 9A yang ditandatangani oleh Tan Sri Lim Goh Tong bagi tujuan menjual lot tanah kepada pihak ketiga. Menurutnya, tanah yang menempatkan jalan utama Genting pada ketika itu adalah milik Kerajaan Negeri Pahang sehingga tahun 2023 sebelum diserahkan kepada Genting. Bagaimanapun, katanya keputusan status pemilikan tanah itu sedang dicabar melalui semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Termeluk dan pembicaraan kes masih belum diputuskan.